sungguhlah cucu nenek seorang ni. Aisyah. Nenek buat batik ni untuk Aisyah pakai raya. Nenek buat khas untuk Aisyah. Cantiklah, Nek. Terima kasih, Nek. Wah. Nek, Aisyah naik atas dulu nak buat konten. Yalah, naik. Lawa ni, Mak. Jangan risaulah. Aisyah suka ni. Batik Mak kan molek-molek belaka. Tahun ni banyak ke orang tepah batik dengan Mak? Dah banyak mana. Ramai orang dok suka dah. Budak-budak lagi pandang pun dok. Nek, batik semalam tu kan, Aisyah ada tertinggal atas kursi. Nek ada nampak tak? Ada nenek sipang atau gerak tu. Ambil lah. Terserah. Okey, okey. Aisyah. Dah lah main phone tu. Hai semua. Korang nampak tak apa yang ada kat belakang I? Nampak tak? Cantik ni, nenek buat pakai tangan tau. Bukan print. Tengok, high quality. Hai! Aisyah! Oh my god! Mimi, satu. Ni dekat kampung nenek awak ke? Serius lah, nenek awak buat semua ni sendiri? Tak pernah beritahu pun. So fire, nenek slay. Aisyah, tunjuk lagi desain-desain lain yang cantik-cantik. Korang ni lah Nek Siti. Nek dah ada kat sini, korang tanyalah banyak-banyak soalan. Ini batik cantik. Ni batik cantik. Nampak dia punya design. Ni. Nek, ada orang tanya ni, Nek. Kalau satu batik tu, berapa lama nak siap? Handmade tau, otentik. Kat sini kita ada macam-macam corak. Nek, banyaklah soalan kita, Nek. Cantik satu-satu kain dia. Nampak cantik kan? Tap banyak-banyak. Follow. Allahu Akbar. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Nek, maafkan Aisyah sebab banyak luka ke hati nenek. Sebab asyik tengok phone. Nenek pun minta maaf. Setiap benda ada buruk, ada baik dia. Terima kasih. Ajar nenek benda baru. Sama-sama, Nek. Nek banyak fans lah. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya untuk peminat batik Nek Siti. Tu dia. Selamat Hari Raya. Terus menyokong Nek Siti. Nenek superstar lah. Ini nenek saya. Selamat Hari Raya. Red One Mobile kan ada.